Sambil memasak untuk berbuka puasa, Mami Masjid Dayu buat kuih 1,500 balang untuk program amal. Mujurlah ada anak-anak saudara dan adik yang rajin membantu. Kalau nak buat seorang diri ni, mana larat? Banyak weh. Matilah nak. Tak nak ambil video sangat kan? Cepat buat kuih raya. Betul buat kuih raya Betul buat kuih raya, biskut raya. Jacket biskut raya macam jacket. Lepas ni lagi baru kita berbuka, buat juadah berbuka, tapi sekejap je lah. Simpan-simpan buat juadah berbuka sebab kita nak kena siapkan ni 1,000 lebih balang untuk apa? Untuk kita bagi-bagi orang sebenarnya, untuk 1,000 ni bulan puasa lah.